Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk ditemu bual bagi tugasan kursus saya, iaitu pengurusan tingkah laku di UKM di bawah pensyarah Dr. Hasnah Toran dan Puan Siti Nazimah Zakaria. Nama saya Wan Nur Syakira binti Wan Yuzaili dan tujuan temu bual ini dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan isu tingkah laku murid pendidikan khas serta strategi pengurusan tingkah laku yang digunakan oleh guru di sekolah. Untuk makluman cikgu juga, temu bual ini akan dirakam bagi tujuan akademik dan hanya digunakan dalam tugasan kursus sahaja. Baik, jika cikgu dah bersedia, saya akan mulakan dengan beberapa soalan berkaitan latar belakang cikgu terlebih dahulu. Boleh cikgu perkenalkan sedikit tentang diri cikgu dari segi pengalaman sebagai guru pendidikan khas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Kuna Halmi binti Raja Ibrahim. Boleh panggil Cikgu Kuna. Saya berkhidmat sebagai guru pendidikan khas selama 25 tahun. Dan ini adalah sekolah kedua saya. Baru pindah ke sini baru setahun lebih lah. Cikgu bertugas di sekolah jenis apa? Adakah di PPKI, PPI ataupun sekolah pendidikan khas? Saya berkhidmat di sekolah biasa, harian, iaitu sekolah bahasa biasa, dan ada kelas pendidikan khas sebagai integrasi. Boleh cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang unit pendidikan khas di sekolah ini? PPKI di sekolah Skit 2 ditubuhkan pada tahun 2019, iaitu pada bulan Februari. Pada mulanya murid adalah seramai 12 orang dan cikgu seramai 2 orang serta PPN 1 orang. Kelas pula hanya sekelas sahaja. Pada 2-3 tahun ini murid bertambah ramai, iaitu sehingga sekarang 47 orang murid dan cikgu bertambah 5 orang serta PPN selama 3 orang. Ada kelas 3 iaitu mutiara A, mutiara B dan mutiara C. Apakah kelulusan dan bidang ikhtisas cikgu dalam pendidikan? Saya adalah keluaran diploma pendidikan daripada maktab keguruan dan sambung mengaji di ijazah di OUN. Apakah jawatan atau tanggungjawab cikgu yang dipegang di sekolah sekarang? Saya memegang beberapa jawatan seperti Setiausaha PPKI. Itu saya sebagai guru pembantu murid kelas murid kecil, iaitu mutiara C, budak-budak yang murid yang berumur antara 7 hingga 8 tahun. Saya dipemegang sebagai penyiaran inklusif dan guru literasi. Baiklah, adakah cikgu mempunyai pengalaman atau latar belakang lain yang membantu cikgu dalam mengurus murid berkeperluan khas? Sebenarnya saya adalah keluaran pertama dalam EPM, iaitu masalah pembelajaran, fikir masalah pembelajaran, dan pengalamannya ialah apabila kita mengajar, pengalaman itu datang sendiri dengan melalui beberapa tahun kita belajar tu, cara macam mana kita nak urus murid, cara macam mana kita nak hadapi murid yang ada masalah tingkah laku, sindrom Down, yang slow learner. Itu adalah pada pengalaman mengajar lah. Baik, terima kasih. Untuk temu bual ini, boleh cikgu ceritakan tentang seorang murid yang mempunyai isu tingkah laku yang agak mencabar untuk dikendalikan? Di sekolah Skit 2 ni ada beberapa orang murid yang mempunyai masalah tingkah laku. Contohnya saya ambil seorang je lah murid ya, iaitu nama Adam Azhan. Kita panggil Adam. Budak ini kategori budak autism, murid autism. Dia banyak tingkah laku. Mereka tingkah laku murid ni adalah bertujuan pada rumah dulu. Dia akan bawa ke sekolah, dan di sekolah dia mencetus apa yang dia rasa tak puas hati di rumah tu. Contohnya
Cik Adam ni suka bercakap bukan-bukan, suka mengejek kawan. Kadang-kadang dia melakukan perbuatan yang kasar lah dengan kawan. Itu menyebabkan berkelahilah sesama rakan. Baiklah, jadi sejauh mana tahap tingkah laku itu berlaku? Adakah ringan, sederhana atau agak serius? Tingkah lakunya adalah sederhana saja. Sederhana. Cuma kita perlu fokuslah apabila dia buat perkara yang tidak diingini itu, kita akan memujuk cara macam mana dia suruh tenang. Tidak, dia akan berterusanlah dia marah rakam, dia suka bercakap bukan-bukan. Tingkah laku tersebut biasanya berlaku dalam situasi ataupun waktu bagaimana? Biasanya ada juga dia tingkah laku. Kadang-kadang perkara tu apa yang tak puas hati dari rumah lagi, dia akan bawa ke sekolah. Contohnya perkataan yang kesat dia sebut untuk rakan-rakan, ataupun kawan-kawannya tengok lama pun dia tak boleh. Dia macam mungkin dia rasa dia diejek tu, sebab tu dia akan jadi bertindak kasar sikit lah dengan rakan-rakan. Baik, jadi cikgu dalam seminggu ataupun sehari berapa kerap tingkah laku itu berlaku? Tengok situasi juga. Kadang-kadang dalam seminggu tu hari-hari bertingkah itu, tingkah laku dia berlaku. Tetapi ada juga kadang-kadang seminggu tu ada dia 3 kali. Dia tengok atas situasi yang tidak puas hati, ataupun mungkin kadang-kadang kalau dia teruk sangat daripada rumah lagi, dia sudah tingkah laku tu, dia tak habis ke sekolah. Jadi biasanya tingkah laku tersebut berlaku dalam tempoh lama ataupun sekejap? Kalau berlaku tingkah laku Adam ni, dia akan bawa sehingga pulang, sehingga masa pulang. Dan semua dia tak boleh fokus. Kalau kerja ke apa, dia tak boleh fokus. Dan dia mula, kalau akan tengok pun, dia akan rasa nak marah, atau dia rasa benda itu mungkin mengejek lah untuk dia. Okey. Jadi adakah terdapat faktor lain seperti persekitaran, emosi, keluarga atau akademik yang mempengaruhi tingkah laku Adam? Rasanya berpunca daripada apa? Tingkah laku ni mungkin ibu bapa terlalu manjakan anak. Lepas tu tidak menegur apa yang dia lakukan. Ibu bapa hanya diam, menyebabkan. Jadi kalau tingkah laku tu dibawa-bawa, dan apabila kita tegur, mungkin ibu bapa dia tidak menegur, tetapi kita yang menegur, dia akan jadi macam benda tu salah halik cikgu, bukan salah dari pihak dia. Jadi apakah kesan tingkah laku tersebut terhadap murid itu sendiri? Okey, kesannya kalau dalam PDP dia tidak fokus lah. Dia tak fokus, lepas tu mudah mengamuk, mudah merajuk. Lepas tu kalau rakan tengok pun dia rasa benda tu sakit hati lah tu. Dia akan bawa-bawa lah sampai baki. Okey, jadi adakah tingkah laku tersebut memberi kesan kepada murid lain, guru ataupun suasana kelas? Ya, sebab dia akan buat perkara lain pula. Dia akan balik barang, dia suka berkata-kata dengan perkataan kesat dia. Jadi menyebabkan budak lain pun tetap marah. Budak lain pun mula dia pun cikgu dia kata kat saya macam tu lah. Dia akan bawa-bawa tu. Jadi bagaimanakah cara cikgu biasanya menangani atau mengurus tingkah laku Adam? Okey, kalau daripada pengalaman saya lah, saya gunakan, kita selalunya memujuk ataupun suruh bertenang dan minta murid lain jangan ganggu dia. Biarkan dia bertenang seorang diri, dan yang lain teruskan buat kerja ataupun buat apa-apa aktiviti lah. Okey. Jadi adakah cikgu mempunyai strategi atau pendekatan tersendiri yang cikgu rasa berkesan untuk Adam? Selalunya saya akan pujuk dia dan akan beritahu Adam ni orang yang baik, murid yang baik, murid yang dengan kata. Dan kadang-kadang benda tu boleh memberi ketenangan pada dia, tetapi kadang-kadang tak boleh. Jadi kita biarkanlah dia bertenang sendiri. Kadang-kadang itu lebih baik daripada apa yang kita ambil. Okey.
Seterusnya, pernahkah cikgu menggunakan intervensi tertentu seperti sistem ganjaran, time out, visual support atau sebagainya? Ya, saya pernah buat macam tu. Kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tidak juga. Sebab kita tengok atas mood lah masing-masing budak ni. Apakah contoh sistem ganjaran yang cikgu gunakan untuk murid? Saya bagi hadiah. Lepas tu ataupun jajan ataupun makanan yang ringan-ringan ataupun stiker. Okey, seterusnya, pada pendapat cikgu, sejauh manakah keberkesanan strategi yang digunakan terhadap perubahan tingkah laku murid tersebut? Kadang-kadang boleh membuat dia fokus kejap dalam pembelajaran. Itu pun dah cukup baik sebab selain pada membuat dia tidak fokus dan dia buat kalbu dengan rakan lain. Okey, jadi adakah cikgu merasakan cikgu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk mengurus tingkah laku murid berpendidikan kelas? Saya rasa itu daripada pengalaman lah seseorang cikgu, di mana dia secara semula jadi dia akan macam mana ada tindakan ataupun tanggungjawab macam mana untuk tuju murid-murid yang pendidikan laku tertentu. Baik, jadi apakah bentuk sokongan yang pihak sekolah atau pentadbir berikan kepada guru dalam mengurus tingkah laku murid? Okey, pada di sekolah skit 2 ni, mereka pentadbir ambil tahu juga apa yang masalah yang berlaku di PPKI, dan ada juga dia memberitahu ibu bapa untuk melihat tingkah laku anak-anak di rumah itu boleh sokongan daripada kita. Jadi seterusnya, bagaimana pula sokongan daripada rakan atau rakan sekerja atau guru lain? Okey, alhamdulillah setakat ni saya di skit 2 ni, guru-guru dan PPM banyak membantu dan memberi sokongan lah macam mana untuk menghadapi tingkah laku yang murid-murid yang drastik ni lah. Adakah ibu bapa murid memberikan kerjasama dalam membantu mengurus tingkah laku anak mereka? Ya, ada. Ketika ibu bapa apabila berlaku sesuatu tindakan oleh anak murid-murid tersebut, kita beritahu ibu bapa dan ibu bapa akan ambil tindakan dari rumah tu, memujuk tu. Pada pendapat cikgu, apakah bentuk bantuan atau sokongan yang paling diperlukan oleh guru pendidikan kelas dalam menangani isu tingkah laku murid? Saya rasa bengkel pengurusan tingkah laku murid. Ataupun dan juga show untuk hantar ke terapi. Baik cikgu, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih sekali lagi kerana sudi berkongsi pengalaman dan pandangan sepanjang temu bual ini. Semua maklumat yang diberikan sangat membantu saya dalam menyiapkan tugasan berkaitan pengurusan tingkah laku murid. Saya sangat menghargai masa dan kerjasama yang diberikan oleh cikgu. Semoga segala urusan cikgu dipermudahkan dan terus diberikan kekuatan dalam mendidik murid-murid pendidikan kelas. Terima kasih. Okey, sama-sama. Semoga maju jaya. Terima kasih Kak Ana.